itu tandanya dalam rumah ada orang sakit. Maka pada ketika itu anak-anak jiran ke apakah yang nak lalu situ, yang nak main dan sebagainya, kena ambil kira. Peringat ni ada orang sakit dalam rumah, jangan ubat bising sangat. Orang ni boleh terganggu. Oh, sampai macam tu tuan-tuan. Ya, dia punya kerukunan masyarakat dia tu dengan isyarat macam tu aja dah faham dah. Ya. Ini ya. Kalau zaman ni letak pokok bunga penuh halaman pun tuan-tuan. Ya. Dia duk rem motor macam tu. Ya. Tu dia. Jadi nantinya nak kena duk tunggu di situ tak tahu berapa tahun. Tanya malaikat berapa lama ni? Malaikat kata awak nak sampai sini berapa lama? Dia kata kira-kiranya 1000 tahun juga. Masya Allah ya. Malaikat kata kawan yang awak tunggu tu mungkin lambat lagi pada awak. Ya. Awak lalu titian sirat dalam hal keadaan berjalan. Dia nu merangkak. Sudah tuan-tuan. Sudah. Ya. Maka sebab itulah selesaikanlah tiap-tiap salah silap kita dengan manusia ni bagi selesai siap-siap kat dunia ni. Jangan duk tunggu yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Jangan duk sombong sangat. Tak apa, jumpa di padang mahsyar. Jangan tuan-tuan. Padang mahsyar bukan macam taman tar ni. Ya, boleh duk kelui panggil. Ya, padang mahsyar tak tahu luah mana. Ya, tak tahu luah mana, tak tahu nak cari kat mana. Ya. Maka apabila orang ni mengadu pada Nabi SAW, saya ada jiran dan jiran ni ya Rasulullah dia menyakitkan aku, tapi tak tahulah apa yang menyakitkan tadi itu. Ya. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lalu, antara perbuatan menyakitkan jiran ni ialah dengan mulut. Sebagaimana hadis berkenaan dengan wanita yang bangun sembahyang malam, yang puasa siang, tapi mulut dia menyakitkan jiran. Ya, mulut dia menyakitkan jiran. Ya, hadis ni tak diceritakan orang tu buat apa, tapi perbuatan orang tu menyakitkan kawan ni. Jadi gangguan pada dia ni. Maka baginda SAW bersabda, engkau pulanglah dan keluarkanlah barang-barangmu dan letakkannya di jalan. Nabi kata awak balik, pergi rumah, keluarkan semua barang yang dalam rumah, longgok di jalan. Kawan ni pun balik, keluarkan barang, letak di jalanan. Dalam hal keadaan dia tak tahu kenapa Nabi SAW suruh dia buat. Dah Nabi suruh buat, dia pun balik, dia buat macam mana yang Nabi suruh buat. Ni nak tunjuk hikmah. Ya, Rasulullah SAW, bijaksana Nabi. Nabi tak payah panggil pun kawan yang buat salah dengan kawan ni untuk Nabi bagi nasihat ke, Nabi nak tegur ke apa ke. Cukup dengan masyarakat sekeliling boleh tegur orang ni. Ya, cukup dengan orang keliling aja boleh bagi pengajaran pada orang ni. Baginda SAW suruh kawan ni, awak balik rumah, keluarkan semua barang awak, ya, angkat segala apa yang ada, katil ke apa ke, semua angkat, letak kat luar, ya. Maka pada ketika itu dia ni tanpa dia tahu apa sebab musabab dia nak kena keluar, Nabi nak suruh dia pindah ke apa ke, ya, suruh keluarkan aja. Dia pun balik, angkat segalanya, letak depan rumah. Maka orang ramai pun berkumpul di sekitarnya sambil bertanya. Bila duk angkat barang letak ni, orang ramai pun tanya, hai, ni kenapa ni? Awak nak pindah ke apa ke? Ya. Ada masalah apa? Bergaduh keluarga ke apa ke? Angkat lungguk habis semua kat luar ni. Ya. Kadang-kadang bergaduh suami isteri pun boleh jadi macam tu juga. Ya. Jadi orang datang tanya ni, orang tanya, ya. Ni apa hai? Ya. Maksudnya apa tuan-tuan? Kejiranan waktu tu orang ambil berat lagi antara satu sama lain. Ya. Yang kadang-kadang hari ni, Masya Allah, kejiranan hari ni tak tahu. Lori besar berhenti depan rumah, duk angkat barang pun, oh pindah kot. Tapi tak pergi tanya pun. Ya, tak pergi tanya pun. Ya.
Minggu depan aja kawan ni balik rumah, rupanya dia keluar negara. Ada orang main duk angkat barang dia, bawa sekali, Masya Allah. Ha, ya. Itu kadang-kadang tuan-tuan, ya, duk update status kita pergi mana pun bahaya juga. Ha, ya. Bahaya juga. Sebab apa? Ada orang duk mang kita. Ha, ni tak ada rumah ni. Ha, ya. Ini, ha, ya. Nampak gayanya 4 hari. Travel ke Yunan. Masya Allah. Ha, ya. Duk pergi jalan di Yunan tu. Ha, ya. 4 musim dia kata. Ha, ya. Nak pergi Europe dapat 1 musim aja. Ni 4 musim Ustaz. Ha, ya. Nak tengok salji ada salji. Nak pergi tempat kering ada tempat kering. Nak tengok tempat bunga ada bunga. Inilah masa berjalan. Masya Allah. Ya, nak berjalan lah, selesai berjalan nanti barulah kita ya kongsi gambar ke apa ke. Ini duk sana tu, duk buat video live. Hanya penjenayah ni duk tengok dah, ni peluang aku ni dia kata. Ha, ya. Bawa lori besar, pergi duk buka pintu, angkat semua, jiran tak peduli pula tuan-tuan. Tak ada siapa nak pergi duk tanya apa. Kawan ni balik mari lepas seminggu kosong semua. Ya. Satu isi rumah kosong lah. Kami ingatkan pindah. Masya Allah. Ya. Ingatkan pindah. Rupa-rupanya, ha, ya, kerja buruk orang. Ha, ya, penjahat masuk, biduk pecah, ambil semua barang. Ha, itu tuan-tuan. Ha, ya. Jadi kawan ni bila angkat letak barang di luar, kejiranan tu masih ambil berat. Tanya, kenapa ni? Ha, ya, kenapa ni sampai barang semua angkat di luar? Pada ketika itu, ya, dia menjawab, jiranku menyakitiku. Lalu aku ceritakannya kepada Nabi SAW. Dan baginda pun bersabda, engkau pulanglah dan keluarkanlah barang-barangmu dan letakkannya di jalan. Kata dia, saya tak tahu, saya cuma cerita pada Nabi, saya duduk ni tak berapa nak aman. Pasal si Fulan ni jiran saya, dia selalu duk buat hai. Dia selalu duk sakiti saya. Maka bila saya cerita macam tu, Nabi kata keluarkan barang letak di jalan. Ni saya buat ni. Saya tak tahu apa. Nabi suruh saya buat. Masya Allah. Ya, seolah-olahnya macam tu lah. Ya, dialog dia. Masya Allah. Maka mereka pun, yakni orang ramai pun berkata, Ya Allah, laknatilah dia. Ya Allah, hinakanlah dia. Tu dia tuan-tuan. Orang ramai yang tengok ni keadaan ni bila faham Nabi suruh angkat barang tu nak tarik perhatian mereka dan nak mereka ni menjadi lisan yang menyampaikan teguran kepada si Fulan yang mengganggu kawan ni. Tak perlu pun Nabi nak pergi panggil dia, Nabi nak tegur dia. Tak perlu pun. Cukup dengan kejiranan aja yang boleh tolong. Masya Allah, dengan mereka ni berdoa, Ya Allah, laknatkan orang ni disebabkan apa? Dia ganggu kawan ni sampai Nabi suruh kawan ni keluarkan barang. Ya Allah, engkau hinakan dia disebabkan perbuatan dia ni. Maka dia pun segera menemuinya dan telah berkata, apabila sampai hal tersebut kepada orang yang menyakiti kawan ni, dia pun segera mari. Bila dengar doa-doa orang ramai dan juga cemuhan orang ramai ni, maka pada ketika itu dia kata, angkatlah barang, masuk rumah balik. Saya janji saya tak kacau awak lagi. Saya minta maaf, saya janji saya tak kacau awak lagi. Demikian hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه. Daripada Abu Juhaifah, dia telah berkata, seorang lelaki telah mengadu kepada Nabi SAW tentang jirannya.
Maka Nabi SAW telah bersabda, bawalah hartamu dan engkau letakkanlah di jalan. Maka orang yang melewatinya akan melaknatnya. Orang ramai akan mencemuhnya disebabkan perbuatan dia menyakitkan kamu. Maka setiap orang yang melewatinya pun melaknatnya, yakni mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk ataupun cercaan. Lalu dia jiran yang mengganggu telah datang kepada Nabi SAW, maka dia telah berkata, apa yang aku terima daripada orang ramai ini? Kawan ni dia mari datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa hai ni? Semua orang duk cemuh saya. Semua orang duk doa buruk pada saya ni, apa hai? Apa yang aku terima daripada orang ramai? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya laknat Allah itu adalah lebih di atas laknat mereka. Kalau dengan laknat manusia pun awak dah tak selesa, awak dah rasa gerun, awak dah rasa bimbang, macam mana dengan laknat Allah Subhanahu wa taala? Macam mana dengan laknat Allah? Yang Allah laknat itu lebih besar, lebih berat daripada laknat saya segala makhluk. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada yang mengadu, sudah cukup bagimu, atau kata yang seumpama dengannya. Maksudnya Nabi pun bagi tahu pada kawan yang angkat barang, cukup dah tu, dia ni dah dapat dah habuan dia. Dia dah dapat habuan dia dah menyesali apa yang telah dia lakukan. Bahkan dia pula datang kepada Nabi SAW mengadu perihal orang ramai yang mencemuhnya. Maka Nabi kata, bagaimana kalau dengan laknat Allah? Maka itu sudah cukup untuk menginsafkan dia. Itu kadang-kadang tuan-tuan, pengajaran itu diberikan dengan suara masyarakat, dengan suara orang ramai. Yang boleh memberi pengajaran. Haddatsana Makhlad ibnu Malik qala haddatsana Abu Zuhair Abdul Rahman ibnu Maghra qala haddatsana Al-Fadl yani ibn Mubashshir qala sami'tu Jabiran yaqulu jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih fabaina huwa qa'idun bainar rukni wal maqam idh aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimu rajulan alaihi thiyabun bayadun 'inda al-maqami haythu yusalluna 'ala al-janaiz. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض قال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل عليه السلام رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. Daripada Al-Fadl yakni Ibnu Al-Mubashshir, dia telah berkata, aku telah mendengar Jabir radhiyallahu taala anhu telah berkata, Sayyidina Jabir bin Abdullah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW di mana dia mengadu tentang permusuhannya terhadap jirannya. Ada seorang dia datang mengadu berkenaan dengan dia ni ada hal dengan jiran dia. Ada kita katakan ada ketidaksenangan terhadap jirannya. Ketika dia, yakni lelaki itu duduk di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Tiba-tiba Nabi SAW pun datang dan lelaki tersebut telah melihat baginda menghadap seorang lelaki memakai pakaian putih di sisi makam Ibrahim di tempat yang biasa orang ramai
mensolatkan para jenazah. Zaman dulu solat jenazah dekat dengan makam Ibrahim. Ya, tempat letak jenazah dan solat jenazah. Cerita dia tuan-tuan, orang ni dia datang mengadu pada Nabi SAW perihal dia ni ya, ada sedikit ketidaksenangan dengan jiran dia. Tak lama lepas tu, bukanlah pada masa yang sama, di waktu yang lain. Suatu hari, waktu dia sedang berada di dalam kawasan Masjidil Haram, ya, di antara maqam, ya, di antara rukun Yamani dan maqam, maka pada ketika itulah dia tengok Nabi SAW tiba-tiba sampai dan ada seorang lelaki datang pada Nabi SAW. Kawan ni yang mengadu tadi duk tengok ada orang yang datang pada Nabi SAW yang memakai pakaian putih, ya, berada di makam Ibrahim. Nabi duk menghadap jumpa kawan ni. Nabi SAW tiba lalu dia bertanya, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, siapakah lelaki yang telah aku lihat bersamamu? Ni kawan yang mengadu berkenaan dengan jiran dia ni. Ya. Bila dia tengok Nabi tadi sebelum sampai ke tempat dia tu, Nabi bertemu dengan seseorang di depan makam Ibrahim, orang yang berpakaian serba putih. Maka dia pun tanya, siapa lelaki yang telah aku lihat bersamamu yang menghadap kepadamu dan berpakaian putih? Nabi SAW telah bertanya, apakah engkau telah melihatnya? Lelaki itu menjawab, ya. Awak nampak? Ya. Nabi tanya dengan terkejut, awak nampak? Ya. Maka dia kata, ya. Nabi SAW telah bersabda, engkau telah melihat akan kebaikan yang banyak, awak tengok kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril, utusan Tuhanku, Masya Allah. Yang dia tengok tu tuan-tuan, malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia. 1001 kebaikan yang duk turun ke dunia ni tuan-tuan, turun melalui malaikat Jibril. Ya, sebab tu bila tengok Jibril ni, awak melihat kebaikan yang sangat banyak. Ya, tengok ke malaikat Jibril ni, tengok kebaikan yang sangat banyak. Dan ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang Jibril alaihissalam ni boleh datang pada Nabi bawa wahyu dalam berbagai-bagai cara, beraneka ragam. Kadang-kadang ya, dia hanya meniupkan wahyu ke dalam dada baginda. Nabi tak nampak pun, ya, tiba-tiba sampai turun wahyu, ya, dalam hal keadaan baginda SAW duk bercakap elok dengan orang ramai ni, tiba-tiba Nabi terdiam kaku. Ya, bila Nabi tertunduk, terdiam kaku aja, maka pada ketika itu, ya, tahulah para sahabat wahyu sedang turun. Itu Jibril bukan dalam hal keadaan orang tak nampak pun. Apabila ada seorang budak, dia datang mengadu kepada Nabi SAW, bapa tiri dia ni telah mengucapkan sesuatu yang buruk. Ya, bapa tiri dia kata, kalau Muhammad betul, maka kita ni lebih buruk daripada Kaldai. Tu dia. Ya. Ya, kawan ni, ya, anak tiri dia ni Sa'id, ya, bin Amir, selalu duk datang pergi balik ke masjid. Dan bila Nabi nak keluar perang Tabuk tuan-tuan, baginda SAW menyemarakkan semangat sedekah dan infak orang ramai. Maka orang ramai mulalah memberi sesuatu. Golongan wanita sampaikan mereka buka gelang, cincin dan sebagainya, mereka beri untuk dana infak perang Tabuk. Nabi nak gerakkan satu angkatan. Ada dalam kalangan orang yang tak ada apa-apa, dia bawa sampai katil dia pergi jual, dapat duit, dia bagi Nabi.
Ada orang yang datang nak ikut serta sebab dia tak ada apa barang nak diinfakkan. Dia nak infakkan diri dia untuk pergi berperang. Tapi Nabi SAW tak terima sebab apa? Dia tak ada kenderaan. Maka orang ni balik dalam hal keadaan menangis, berjurai air mata. Maka disaksikan oleh budak ni. Tapi dia duk heran kenapa pak tiri dia ni tak ada langsung nak infak ke, nak ikut serta ke, duk buat tak peduli aja. Hai, kenapa? Ya. Maka dia pun balik, dia pergi cerita dekat pak tiri dia, tadi saya keluar pada masjid, orang ni bagi ni, orang ni bagi ni, Osman bagi berapa ratus ekor unta, ya, Abdul Rahman bin Auf bagi apa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai segala harta dia bagi, para wanita sehinggalah menanggalkan gelang dan juga ya emas-emas mereka diberikan, ya. Ada orang yang susah nak ikut pergi tapi Nabi tak bagi pergi. Ya. Dia kata ayah ni tak nak pergi kah? Ya. Tak nak sumbang apa kah? Tiba-tiba keluar kata-kata, alah, ya, kalau Muhammad tu betul, ya, kita ni lagi teruk pada kaldai. Sudah. Boleh keluar ucapan yang macam tu. Ucapan-ucapan nifak, kemunafikan, permusuhan terhadap Nabi. Ya. Yang dizahirkan. Maka pada ketika itu dia kata tak boleh. Ya, anak kecil ni baru umur 10 tahun tuan-tuan. Dia kata tak ada orang yang saya sayang lebih pada saya sayang pada awak. Tapi ucapan awak ni menyakitkan Nabi SAW. Saya akan report, kata dia. Dia akan report. Dia pun pergi ke masjid, jumpa Nabi, cerita. Kawan ni pun bila tahu budak ni nak pergi report, dia pun ikut belakang juga, susul pergi. Ya. Maka bila Nabi dengar apa yang diceritakan, Nabi tanya pada kawan ni, sungguh ke awak kata macam tu? Demi Allah, saya tak kata, dia kata. Demi Allah, saya tak kata. Ini pembohongan terhadap saya, tu dia tuan-tuan. Budak ni punya ikhlas datang nak cerita sungguh, tiba-tiba dia pergi, ya. Dia pergi bersumpah, dia kata, aku tak kata ya Rasulullah, ini penipuan yang dia dah buat terhadap aku. Fitnah yang dia telah buat terhadap aku. Maka orang ramai yang ada dalam masjid pun pakat bercakap, macam mana kawan ni? Ya. Dia tak tahu ke ayah tiri dia ni lah yang duk sara dia hidup selama ni. Mak dia yang janda berkahwin dengan kawan ni, dah hidup senang. Kawan ni tatang dia bagikan minyak yang penuh. Macam ni balasan dia pada pak tiri dia. Orang lain kata, jangan cakap macam tu. Dia ni rajin datang semayang tau. Tiap-tiap waktu dia ada. Pak tiri dia kadang-kadang tak nampak juga. Dia ni selalu ada. Dia ni selalu ada ni. Jangan duk cakap macam tu. Mustahil dia nak pergi fitnah. Ya. Pak tiri dia. Maka dalam hal keadaan yang macam tu, budak ni tuan-tuan dia menangis. Dia kata, ya Allah, buktikanlah saya benar. Saya tak tipu. Dalam keadaan orang duk bercakap ni, sekumpulan duk tengok ke dia macam dia ni pesalah sebab fitnah pak tiri dia. Sekumpulan lagi pula tengok simpati pada dia. Mana mungkin budak yang rajin duk datang semayang ni boleh fitnah bapa tiri dia yang bernama Bulas. Ya, dalam hal kan orang lain duk bercakap tu, tiba-tiba habasahus sakinah, Nabi terdiam kaku. Nabi terdiam kaku. Maka orang ramai tahu itu tanda turun wahyu. Ya, jawapan nanti akan tahu, nanti akan ada jawapannya. Maka Bulas ni tuan-tuan bila tengok Nabi terdiam kaku aja dia dah menggigil dah. Dia tahu yang dia ni bohong. Yang dia ni bohong. Ya, dia dah menggigil dah. Bila falamma afaq, bila Nabi sedar aja, Nabi baca yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Mereka bersumpah dengan nama Allah mengatakan bahawa dia tidak mengatakan itu dan sungguh dia telah mengucapkan ucapan kufur. Maka Bulas ni tuan-tuan tersungkur dia.
Dia kata, ya Rasulullah, salah saya. Sungguh saya yang cakap. Maafkanlah saya. Aku bertaubat sekarang juga ya Rasulullah. Sungguh saya yang salah. Nabi pegang telinga budak kecil tu. Nabi kata apa? Telinga ni bagus, kata Nabi. Sungguh benar apa yang awak dengar. Ni tuan-tuan, kadang-kadang wahyu dia datang pada Nabi dalam hal keadaan Nabi tak tengok malaikat Jibril. Tetapi wahyu itu langsung ditiupkan ke dalam dada baginda. Sehingga baginda terdiam kaku seketika. Ya, lalu membaca wahyu. Dan kadang-kadang wahyu itu datang dalam hal keadaan yang lebih mudah. Iaitu apabila wahyu datang dalam jelmaan malaikat. Malaikat menjelma dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW. Itu cara yang lebih mudah. Nak dibandingkan dengan datangnya wahyu secara mendadak. Langsung ditiup ke dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang ni dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam duduk berjalan mari ke Kaabah ni, tiba-tiba Nabi kita berhenti bersembang dengan seseorang yang berpakaian serba putih di makam Ibrahim, maka pada ketika itu bila Nabi sampai aja ke dia kata, ya Rasulullah, siapa tadi yang pakai serba putih tu? Maka Nabi mengatakan, awak nampak dia? Kata orang itu, sungguh saya nampak tadi. Maka Nabi kata, ra'aita khaira, awak telah melihat kebaikan. Kenapa? Itulah malaikat Jibril, Masya Allah. Awak melihat kebaikan yang banyak. Sebab semua kebaikan kita ni tuan-tuan, dari segi wahyu Tuhan, nasihat-nasihat, semuanya melalui malaikat Jibril. Maka melihat Jibril seolah-olah melihat kebaikan yang sangat banyak. Engkau telah melihat akan kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril, utusan Tuhanku. Sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak jiran. Sehingga aku mengira bahawasanya dia, yakni Jibril, akan memberikan untuknya, yakni jiran, akan hak pewarisan. Maksudnya apa? Jibril ni selalu duk pesan kepada saya tentang kejiranan, tentang hak jiran, yang saya rasa nanti satu masa mungkin turun wahyu bahawa jiran ni akan boleh mewarisi harta kita semua. Seolah-olahnya macam tu. Sesuai dengan kawan ni pun sebelumnya dia adalah orang yang mengadu perihal dia tak senang dengan keadaan kejiranan dia. Maka pada ketika itu Nabi sampaikan, Jibril yang awak tengok atau awak tahu tak? Jibril ni selalu mengingatkan saya tentang kejiranan, tentang hak jiran. Itu makna daripada hadis ni tuan-tuan. Sebab Nabi nak sampaikan teguran pada dia, peringatan pada dia hal-hal kejiranan tadi. Babu man adha jarahu hatta yakhruja. Bab pada menyatakan orang yang mengganggu jirannya sehinggalah dia keluar. Haddatsana Isam ibnu Khalid qala haddatsana Artah ibnu al-Munzir qala sami'tu, yakni Aba Amir al-Himsi qala kana Thawbanu radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله illa halaka. Daripada Abu Amir al-Himsi, dia telah berkata adalah Thawban.
Thauban ni salah seorang daripada sahabat yang sangat akrab dengan Nabi SAW. Dia salah seorang daripada khadam yang berkhidmat kepada baginda SAW. Dan Thauban ni tuan-tuan, dia khidmat dia tu sampailah ke peringkat ke mana Nabi pergi dia ikut. Hatta dalam semayang pun hadis semayang. Dia suka duduk belah kanan. Sebab apa? Sebab bila selesai semayang, Nabi toleh belah kanan dulu, kata Thauban. Sebab tu dia suka duduk belah kanan, supaya bila Nabi toleh aja, masuk dia, nampak dalam pandangan mata Nabi SAW. Dia punya akrab dengan Nabi tu sampai macam tu. Sampai tengok rutin kebiasaan baginda. Apa Nabi suka, apa Nabi tak suka. Dan segalanya keperluan baginda SAW, dia ni antara orang yang selalu khidmat. Tetapi jadi satu kebimbangan pada Sayyidina Thauban ni tuan-tuan, bila apa? Bila malam datang. Sebab bila malam datang, Nabi masuk aja ke kamar baginda, maka terpisahlah Thauban ni dengan Nabi. Thauban dia mula fikir, ni orang yang kasih tuan-tuan. Dia mula fikir, kalaulah malam saja sudah memisahkan aku dengan Nabi, kira-kiranya macam mana di hari akhirat nanti. Nabi orang mulia, Nabi orang istimewa, Nabi penghulu segala manusia. Nabi mestilah ada kamar dia sendiri, mesti ada ruangan dia sendiri. Apakah saya ni layak untuk nanti tengok Nabi, jumpa Nabi, kalau kat dunia ni pun dah boleh terpisah dengan baginda? Itu kebimbangan Sayyidina Thauban. Kebimbangan itu terbawa-bawa dalam kehidupan dia sampai dia ni jadi apa? Tak boleh tidur malam tuan-tuan. Insomnia, tak boleh tidur malam. Duk risau ni. Macam manalah akhirat nanti kalau tak nampak Rasulullah. Yang kat dunia ni tak nampak Nabi sekejap pun dah rasa rindu, dah rasa kasih, dah rasa hidup ni seolah-olah hilang segalanya. Macam mana kalau akhirat nanti tak nampak baginda? Itu kebimbangan Thauban. Daripada hari, bawa kepada hari, bawa kepada hari, sehinggalah mata bengkak. Keadaan sugul. Nampak seolah-olah dia ni dalam kesedihan yang sangat. Nampak dia ni macam tak sihat. Dan salah satu daripada kita katakan, sifat baginda Nabi SAW ni, Nabi sangat prihatin dengan orang sekeliling. Dengan sahabat-sahabat, dengan mereka yang berkhidmat. Nabi ambil berat. Sehinggalah apabila Nabi tengok Thauban ni keadaan yang macam tu, maka baginda SAW tanya Thauban, kenapa? Nampak tak sihat ni? Dia pun cerita kebimbangan dia. Dia cerita kegusaran dia. Dia cerita kerisauan dia macam mana nanti kalau di hari akhirat Rasulullah berada di tempat lain dan dia tak ada peluang untuk bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Maka Allah turunkan ayat, ulaika an'ama Allah alaihim minan nabiyyin, ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan taat pada Rasul, maka mereka inilah yang akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka di hari akhirat kelak. Turun ayat ni baru lega Sayyidina Thauban tuan-tuan, bahawa dia tidak akan terpisah dengan kekasih hatinya, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pagi ni Thauban kongsi kepada kita tuan-tuan satu peringatan. Beliau berkata, tiada daripada dua orang lelaki yang memutuskan hubungan persaudaraan. Mana-mana orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Bergaduh sikit, bertengkar sikit, ada kita katakan tak puas hati kat mana-mana, langsung tak bercakap dah. Putus yatasaraman. Putus hubungan persaudaraan.
lebih daripada 3 hari. Ya, lebih daripada 3 hari. Maka celakalah salah seorang daripada keduanya. Lalu mati keduanya atas yang demikian daripada putus hubungan. Melainkan celaka keduanya sekali. Dua orang ni kalau tak bercakap, kalau tak bertegur, celaka salah seorang daripada keduanya apabila mereka tidak bermaaf-maafan. Ya. Itu yang kadang-kadang orang pesan, nak berkawan pun tuan-tuan, beringat, nak berkasih pada seseorang pun beringat, nak benci sangat pun beringat. Ni ya. Saksi mata kita banyak tuan-tuan. Ya, kita tengok duk bergaduh ni tak kira dah. Duk nampak macam gaya tak baik dah. Kawan ni caci, kawan ni maki, kawan ni pergi cerita buruk, kawan ni. Yang ni pula pergi cerita buruk, kawan ni macam-macam duk buat. Tiba-tiba boleh berkawan baik. Orang kata dulu dia punya bergaduh, kita nampak macam tak ada peluang dah nak baik, macam mati pun buat ni ya, tak bercakap ni. Ya, tiba-tiba baik. Ada yang macam tu. Ada juga yang masya-Allah ke sana kemari, sana sini. Ya, macam dua beradik tu, masya-Allah, macam bayang-bayang. Kat mana pun ada seorang lagi. Amboi orang kata, ya, baik sungguh. Tiba-tiba berlaku sikit aja, tak puas hati, putih saudara, tak bercakap sama. Ya, kawan ni mari, kawan ni lari. Allah, penin kita tuan-tuan. Ya, nak bagi baik balik yang dulu duk baik elok ni. Tiba-tiba jadi macam tu. Sebut nama pun tak boleh, depan marah. Ya, jadi macam tu. Ya, jadi macam tu. Ya. Maka peringatan Sayyidina Thauban ni menjadi salah satu daripada peringatan yang besar. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ya, kecelakaanlah bagi kedua-duanya. Antara sebab kecelakaan tu, orang yang bergaduh tak bercakap lebih 3 hari ni, dia buat dosa. Annahu la yahillu li muslimin an yatruka akhihi fawqa min 3. Ya, tak halal bagi seorang Muslim meninggalkan yatruka akhahu, saudaranya, lebih daripada 3 hari. Dan dalam hadis yang lain, seluruh kebaikan-kebaikan dia akan tertangguh. Ya, Allah kata apa? Kembalikanlah suratan amal mereka ni. Suratan amal kita ni hari Isnin, hari Khamis, waktu asar dinaikkan ke langit. Ya, untuk simpan kita punya data kebaikan yang kita buat. Ya, daripada beberapa hari itu. Ya, dalam minggu tersebut. Tiba-tiba kembalikan suratan amal ini kepada keduanya. Hatta yastaliha, sampai kedua-duanya berbaik semula. Barulah diterima suratan amal tu. Selama mana tak berbaik, suratan amal tak diterima, tuan-tuan. Ya, suratan amal tak diterima. Maka salah satu daripada agenda iblis syaitan, tuan-tuan, iblis syaitan nak kita ni bermusuh. Ya, iblis syaitan dia nak kita ni bermusuh supaya amalan-amalan kita tak diterima Tuhan. Ya, supaya kebaikan-kebaikan kita tertangguh. Yang dengan sebab itulah juga keberkatan amal tak ada, rahmat di balik amal tak ada, ya, perlindungan, kesejahteraan daripada Allah ya tercabut. Disebabkan apa? Disebabkan jauh daripada rahmat. Amalan sendiri yang baik pun tak diterima. Ya, tertangguh. Maka sebab tu Sayyidina Thauban kata, dia orang dua ni kalau tak bercakap aja salah seorang mesti celaka. Tapi kalau mati dalam hal keadaan tak bercakap, tak bertegur, bergaduh sampai mati, ya, orang beritahu ni dah meninggal dah, aku mati pun aku tak tengok kata dia. Ya, biarlah dia mati. Tu dia dia punya marah. Ya. Maka rosaklah kedua-duanya sekali, kata Thauban. Dan tidak ada seorang pun yang menzalimi jirannya, orang yang buat zalim pada jiran dia.
dan dia menyakitinya yang perbuatannya tersebut membuatkan jirannya keluar daripada rumahnya kecuali dia pasti binasa. Dan kata Sauban yang kedua, orang binasa selain pada yang putus hubungan silaturahim, yang kedua manusia yang celaka, yang binasa ialah orang yang hidup dia menyusahkan jiran tetangga sampai ada jiran tetangga berpindah, tak sanggup nak duduk. Ya. Kan ada hadis kita baca, sejahat-jahat manusia orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana kejahatan dia. Ya. Dah tak tahu nak buat macam mana dah, kawan ni tak tahan sangat dah, akhirnya pindah. Orang ni juga orang yang berada dalam kecelakaan, tuan. Ya. Pindah pintah mana pula? Ya. Nak minta maaf pun tak jumpa. Tunggulah akhirat nanti. Ya, untuk diselesaikan. Jadi mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca pada pagi ini memberi motivasi kepada kita untuk kita jaga kerukunan kehidupan dalam kejiranan kita, dan mudah-mudahan kita jadi seorang Muslim yang baik dan Muslim yang boleh membawa kebaikan pada orang lain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.